Okay guys, pada tahun 1999, pada hari Valentine, 14 Februari 1999 dekat Hong Kong, suasana dekat jalan tu memang penuh dengan orang kata pasangan kekasih, dengan gerai-gerai bunga dan juga bau-bau coklat yang semerbak yang keluar daripada pintu-pintu kedai dan sebagainya ni. Dan dekat bandar Hong Kong pada ketika tu memang betul-betul meriah. Meriah dengan keadaan orang tengah bersiap sedia untuk meraihkan sambutan Valentine pada tahun tu. Tapi ada seorang budak ni yang berusia 23 tahun yang bernama Lau Chi Sing. Langsung tak terfikir pasal hal tu. Dia tengah berjalan menuju ke sebuah bangunan apartmen dekat Tai Hing Estate dekat Tian Mun, dengan satu perasaan yang tak best yang dia sendiri tak dapat nak uraikan. Kawan baik dia dah berhari-hari tak angkat telefon. Jadi dia dalam perjalanan nak pergi check lah keadaan kawan dia ni. Bila dia sampai dekat bangunan apartmen tu, dia ketuk-ketuk pintu, tak ada jawapan. Dia panggil nama kawan dia, still tak ada jawapan. Senyap, sunyi. Dan kemudian betul-betul dekat hujung hidung dia ni ada satu bau. Bau yang sangat-sangat sama, macam ada, macam tak ada kan? Tapi yang pastinya bau tu memang orang kata tak menyenangkan lah. Macam bau benda yang dah mereput. Tapi susah nak dipastikan sangat pada ketika tu. Dan bau tu berlalu pergi macam angin lalu dan terus hilang macam tu je. Dan budak ni hampir-hampir nak yakinkan diri dia yang dia cuma macam yalah, bayangan je lah benda tu kan. Semua mainan fikiran je. Memang ada kemungkinan yang kawan dia tu memang tak ada kat rumah. Tapi budak ni still tak boleh nak hilangkan perasaan yang tak best tu tau. Jadi dia stay dekat situ, dia tak berganjak pergi. Dia telefon adik lelaki kawan dia. Dan adik lelaki kawan dia ni pegang kunci pendua ataupun spare key rumah tu lah. Jadi bila adik dia sampai, bila adik dia masukkan kunci dekat tombol pintu rumah tu, kunci tu tak muat masuk, macam tak boleh buka tau. Basically, mangga kunci tu rupa-rupanya dah ditukar. Jadi apa yang diorang buat? Diorang pun telefon polis. Diorang telefon polis, dan apa yang pihak polis jumpa dekat dalam rumah tu akan menjadi bualan orang ramai untuk bertahun-tahun lamanya guys. Dan ini adalah kes pembunuhan Tian Mun. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Rotten Eggs Podcast. Apa khabar telur-telur sekalian? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Tapi sebelum kita masuk lagi dalam untuk tahu siapa sebenarnya mamat yang kena lumur dengan garam ni sebenarnya, aku nak korang buat satu benda. Korang tekan butang subscribe, tekan butang bell notification dan juga tekan butang like. Belanja saya satu butang like supaya korang tak terlepas episod-episod yang lagi ngeri setiap minggu lah. Dan juga jangan lupa untuk follow kita punya Instagram, kita punya TikTok dan sebagainya, whatever lah. Okay, jom kita sambung kisah ni. Okay, jadi bila pegawai polis tu paksa pintu tu untuk dibuka, apartmen tu nampak relax, nampak tenang, kecuali dekat satu bahagian dinding ni. Dekat bahagian dinding ni ada kesan tumpukan sesuatu yang berwarna gelap yang dah lama kering. Dan dekat penjuru rumah, diorang terjumpa sebuah peti besi. Jadi seorang pegawai polis melangkah ke depan dan angkat penutup besi tu. Dan dekat dalam penutup besi tu ada satu timbunan garam putih yang menggunung, dan tertanam dekat bawah garam tu adalah cebisan mayat manusia. Mayat seorang lelaki yang dah dikerat-kerat supaya muat untuk disumbat masuk ke dalam ruangan sempit tu. Tapi muka dia memang orang kata boleh kenal lah muka dia. Itu adalah kawan kepada Lau sendiri, seorang pemuda yang berusia 22 tahun yang bernama Cheng Wai Man. Dia dah meninggal dunia sejak 4 hari yang lepas. Dan seseorang yang mengenali dia, seseorang yang ada kunci apartmen dia, dah cuba untuk mengawet mayat dia dalam garam supaya tak ada siapa-siapa pun dapat jumpa sampai bila-bila. Persoalan dia sekarang ni, siapa yang buat? Siapa yang buat kerja gila ni? Tapi sebelum kita pergi kepada jawapan tu, kita patut borak sikit pasal siapa sebenarnya Cheng Wai Man ni. Cheng ni adalah sejenis manusia orang akan gambarkan dia dengan cara yang sangat berbeza, bergantung kepada sejauh mana orang tu kenal dia. Jadi bagi kawan-kawan rapat dia ni memang ramai kawan. Cheng ni adalah seorang yang terlampau setia kawan.
Dialah orang yang kau akan call bila kau perlukan bantuan, dan dialah orang yang pertama yang akan sampai tanpa banyak soal. Dia ni budak jenis macam tu lah. Tapi Cheng ni pula, dia ada sisi gelap yang lain tau. Dia dah keluar daripada rumah awal-awal dulu dan tak pernah minat pun dengan dunia persekolahan. Dia dah lari rumah awal lah. Dia ni ada baran, sifat panas barannya yang sangat teruk. Dan kesan dia tak pernah mampu nak bertahan lama dalam mana-mana pekerjaan. Dia cuma akan beralih-alih antara kerja sambilan dan juga kerja-kerja kampung. Nak bayar sewa rumah, nak buat duit pembelanjaan harian. Dia guna apa-apa je peluang yang datang depan mata dia ni. Dan bukan semua peluang yang datang tu adalah benda yang legal ataupun benda yang sah daripada sisi undang-undang. Dan Cheng ni sebenarnya berada di pinggiran dunia gangster Hong Kong. Dia buatlah benda-benda kecil-kecil ni, mencuri, merompak, tapi belum ada benda yang kantoi dengan pihak berkuasa lagi lah pada ketika tu. Dan kawan-kawan dia ni pun tahu pasal benda ni. Dan diorang pun orang kata macam tak nak tanya soalan yang banyak sangat lah. As long as Mamat ni happy, dia okey lah. Jadi Lau Chi Sing yang budak first tadi, yang umur 23 tahun tadi tu, Mamat yang jumpa mayat Cheng ni tadi tu adalah salah seorang kawan yang paling rapat dia ni. Jadi pihak polis dudukkan Lau dan minta dia ceritakan satu persatu kronologi kali terakhir dia singgah nak jumpa dengan Cheng. So dia pun cerita lah. Masa tu adalah pada 10 hari bulan Februari, 4 hari sebelum Valentine. Pintu rumah terbuka, tapi bukan Cheng yang berdiri kat situ. Sebaliknya adalah seorang perempuan. Perempuan tu muda je, cantik, nampak relax, nampak tenang, kan? Dan perempuan tu bagi tahu pada Lau yang Cheng tak ada dekat situ dan minta Lau pergi daripada situ dengan secepat yang mungkin. Dia kata, tak ada, Cheng tak ada kat sini, kau belah lah. Dia cakap macam tu kan. Jadi si Lau ni pun terus balik lah. Dan pihak polis terus kedepankan sikit badan dia ni. Siapa perempuan tu? Jadi si Lau bagi tahu polis lah, yang perempuan tu adalah teman wanita si Cheng ni. Dia tak kenal sangat pun perempuan tu. Dan perempuan tu pula jenis yang orang kata buat hal sendiri dan tak pernah nak bercampur pun dengan kawan-kawan Cheng. Tapi Lau tahu nama dia. Jadi polis tanya, nama dia siapa? Nama dia adalah Yik Po Man. Now, sekarang polis dah ada rupa. Diorang dah ada rupa, diorang dah ada nama. Tapi apa yang mereka tak ada pada ketika itu adalah kelibat Yik Po Man tu sendiri. Kalau macam mana pun, pada 17 hari bulan Februari 17 hari bulan Februari, seorang lelaki telah melangkah masuk ke dalam balai polis Hong Kong dan memberikan satu statement kepada pihak polis apa yang mereka sangat-sangat perlukan pada ketika itu, iaitu satu clue. Nama mamat tu adalah Lau Kuan Hua. Dia ni seorang tukang cat. Bukannya orang daripada dunia gelap pun, tidak. Lau Kuan Hua ni bagi tahu polis yang dia baru dapat satu panggilan telefon daripada kawan dia yang bernama Yik Po Man. Dan perempuan tu dah mengaku dekat dia yang dia dah bunuh orang dan minta bantuan daripada Lau Kuan Hua ni. Tapi mamat ni cakap dia tak boleh nak tolong benda-benda macam ni. Dia ni tukang cat je, kan? Jadi dia cakap dekat dalam telefon, kau pergi serahlah diri kau dekat polis, kan? Bila dia cakap macam tu, dia letak telefon dan dia terus pergi ke balai polis dan bagi tahu polis dah apa dengan benda-benda macam ni lah. Jadi bila jadi benda macam ni, polis bila dapat tahu, polis cakap kat dia orang lah. Polis cakap dekat budak ni, dia kata kalau dia call lagi sekali, kau setuju je nak jumpa dia. Pilih satu tempat, dah dia bagi tahu kita orang kat mana. Jadi tak lama kemudian, telefon Lau Kuan Hua ni berbunyi hampir serta-merta selepas dia keluar daripada balai polis. Dan itu adalah panggilan daripada Yik Po Man tu lah. Jadi mamat ni pun aturlah segala satu pertemuan bagi lepas tu dah settle dia punya alamat semua, bagi alamat tu dekat polis. Dan masa tu diorang buat satu pertemuan dekat sebuah bangunan dekat Mong Kok, pusat bandar Hong Kong pada ketika tu. Jadi pada Februari 26 hari bulan Februari, pegawai polis bergerak masuk dan mengambil orang kata position masing-masing, kepung sekeliling bangunan tu. Seorang wanita keluar bersama dengan seorang anak kecil sebelah dia. Polis terus serbu Yik Po masa tu, Yik Po Man. Dan Yik Po Man ditangkap tanpa sebarang orang kata halangan ataupun rintangan. Dan anak perempuan dia iaitu Yik Win Yu terus dibawa untuk dijaga oleh pihak berkuasa. Jadi persoalan dia sekarang ni, siapakah sebenarnya wanita yang berada dekat tengah-tengah kes gila ni? Yik Po Man, siapa dia ni? Okey, Yik Po Man ni dilahirkan pada 1980 dekat Hong Kong.
Dan mak ayah dia ni cuma orang kata pekerja kilang biasa yang kerja dengan gaji yang minimum. Melakukan yang terbaik dalam sebuah bandar yang membuatkan usaha terbaik kau tu sentiasa rasa macam tak pernah cukup. Dan mereka sangat-sangat sayangkan anak perempuan diorang ni. Diorang bangga gila dengan anak perempuan dia ni. Dan mereka memang ada sebab untuk kukuh. Sebab kukuh. Mereka ada sebab yang kukuh untuk rasa macam tu. Anak perempuan dia ni, Yik Poman ni, daripada zaman kecil lagi, daripada zaman kanak-kanak lagi, memang seorang sangat yang kata luar biasa. Bijak, cantik, lemah lembut bila bercakap, dan sifat-sifat positif Yik ni disedari oleh jiran-jiran dia, disedari oleh cikgu-cikgu dekat sekolah. Tapi malang dia, segelintir budak perempuan dekat sekolah rasa dengki lah. Rasa dengki berbanding kagum. Diorang sangat-sangat dengki dengan si Yik ni. Jadi diorang buat apa? Diorang mulalah sebar macam-macam gosip dan rumor pasal budak perempuan ni. Jadi Yik buat apa yang kebanyakannya orang buat bila berdepan dengan perangai macam tu. Dia cuba untuk buat diri dia nampak kecil lah. Sedaya upaya untuk mengelak diri daripada menarik perhatian orang ramai. Dan dia cuba untuk tenggelamkan diri dia di belakang tabir lah. Tapi benda tu tak menjadi. Pada usia dia 14 tahun, Yik telah dikesan oleh seorang pencari bakat yang nampak dia dekat jalanan pada ketika tu. Di tengah jalan-jalan, ada orang yang scouting lah untuk cari bakat ni, nampak dia. Jadi dia dapat peluang untuk muncul dalam satu iklan shampoo. Dan dia terima peluang tu. Dan produk tu meletup, viral dan sebagainya. Dan muka Yik tiba-tiba akan ada dekat mana-mana. Ada dekat mana-mana, dekat signage, dekat billboard dan sebagainya. Jadi suara-suara bisikan jahat dekat sekolah tu terus berhenti. Digantikan pula dengan perhatian jenis lain yang lebih mesra pula. Jadi pada ketika tu ada seorang pengarah datang approach dia dengan satu kontrak rasmi dan peluang untuk dia bina kerjaya sebenar dekat dalam dunia hiburan. Tapi Yik tak nak. Dia still nak teruskan bersekolah. Dia cuma nak sebuah kehidupan yang normal lah. Jenis kehidupan yang dia cuba pertahankan sepanjang berdepan dengan segala rumor dan juga bully sebelum ni. Jadi pada usia 15 tahun, Yik ada seorang kawan rapat yang kerja sambilan dekat sebuah bar karaoke. Dan masa ada waktu lapang, Yik akan pergi ke sana untuk temankan kawan dia tu. Jadi pada ketika tu, Cheng Waiman yang kebetulan kerja dekat bar tu juga nampak Yik masuk dekat pintu tau. Dia nampak Yik masuk dekat pintu, mata dia terus macam orang kata jatuh cinta pandang pertama ni. Tak boleh pandang tempat lain lah. Dan masa tu Cheng berusia 18 tahun. Dan dia korek maklumat pasal Yik ni melalui kawan dia yang kerja dekat bar tu. Dan daripada saat itu, dia mula bertindak dengan sengaja lah. Dia akan selalu munculkan diri setiap kali Yik datang melawat. Dia akan layan budak perempuan ni dengan baik, dengan senang, bersembang dan segala-galanya. Benda-benda yang cantik lah, benda-benda yang baik. Jadi bila diorang berdua ni, si Yik dan juga si Cheng ni dah mula selesa, dia jemput Yik dan juga kawan dia pergi ke apartmen dia dekat Tueng Mun ni. Kemudian pada satu malam ni, dia jemputlah Yik datang sorang-sorang. Jadi Yik percaya kan mamat si Cheng ni. Dia percaya lah. Kata macam kita dah selesa kan. Dia pun percaya lah. Dia pun pergi. Tapi apa yang berlaku lepas tu, kemudian dia menjadi subjek debate ataupun subjek perdebatan yang mengambil masa yang sangat lama dekat dalam mahkamah. Apa yang terjadi? Cheng telah memaksa diri dia ke atas Yik. Yik pada ketika tu baru 15 tahun guys, ketakutan dan orang kata dah terbiasa dipengaruhi oleh pengajaran yang bertahun-tahun mengatakan kalau kau tarik perhatian orang pada diri kau, benda tu cuma akan buat keadaan jadi lagi teruk. Jadi dia akhirnya mengambil keputusan untuk tidak buat laporan polis. Dia tak bagi tahu mak ayah dia. Dia takut. Dia takut pasal apa yang orang cakap pasal diri dia kalau diorang tahu. Jadi dia pendamkan je lah benda ni. Dia tanggung kesakitan tu seorang-seorang dan dia cuba untuk teruskan hidup. Tapi si Cheng ni pun satu hal juga, dia tak nak duduk diam. Dia datang balik dekat-dekat dengan Yik ni secara perlahan-perlahan, secara konsisten, dan dia beritahu Yik yang apa yang jadi pada malam tu adalah disebabkan dia terlampau sukakan Yik ni sampaikan dia hilang kawalan. Jadi mamat Cheng ni minta maaf kat dia lah. Kan? Perangai dia ni sangat-sangat orang kata licik tau, dan juga penuh kesabaran lah. Dan Yik pula
tak ada sesiapa dekat sisi untuk bagi tahu dia yang itu bukanlah rupa sebuah kesalahan yang betul. Jadi lama kelamaan dia percaya cakap Mamat tu. Dia maafkan Cheng. Dan kemudian dia mulakanlah hubungan cinta dengan Mamat ni. Sekarang benda ni mungkin nampak macam satu keputusan yang silap. Tapi Yik pada ketika tu berusia 15 tahun dan Cheng pula adalah seorang lelaki dewasa. Seorang lelaki dewasa yang dah serang dia, kemudian datang balik dengan kata-kata maaf, dengan orang kata penuh kesabaran dan juga orang kata dengan kehangatan yang dirancang teliti oleh seseorang yang tahu seseorang yang tahu apa benda yang dia tengah buat ni. Ada satu perkataan untuk corak perangai macam ni, iaitu grooming. Tapi Yik tak tahu pun perkataan tu pada ketika tu. Apa yang dia tahu adalah lepas kena pulau dengan kawan-kawan kat sekolah dulu, akhirnya ada seseorang yang memilih diri dia dan dia pegang dengan benda tu kuat-kuat. Jadi pada penghujung tahun 1994, Yik mula rasa tak sihat. Dia rasa sakit-sakit, badan dah berminggu-minggu loya dan sebagainya, letih lesu dan dalam keadaan yang dia sendiri tak boleh nak jelaskan. So dia pun pergi jumpa doktor lah. Dia jumpa doktor dengan harapan nak dengar lah yang itu semua macam yelah demam biasa, musim tengah panas dan sebagainya kan. Tapi sebaliknya, doktor mengatakan bahawa yang dia dah mengandung beberapa bulan. Bila doktor dah cakap dia tu pregnant, dah confirm lah orang kata terduduk member kan. Dia terlampau takut nak bagi tahu mak ayah dia, terlampau takut nak hadapi benda ni seorang-seorang. Jadi dia dah tak tahu nak pusing ke mana. Dia pergi cari Cheng. Dan respon Cheng pada ketika itu sangat pantas. Dan tanpa sebarang kata, dia terus hantar Yik ke sebuah klinik pengguguran anak kan. Tapi plan dia tak menjadi. Sebab apa? Doktor dekat situ tak nak melakukan proses gugurkan anak ke atas Yik. Sebab kenapa? Saiz badan Yik pada ketika itu terlampau kecil. Umur dia pun muda sangat. Dan proses gugurkan anak pada peringkat kandungan macam tu akan meletakkan nyawa Yik dalam bahaya, dalam keadaan serius. Memang sangat-sangat bahayalah. Dia punya risiko dia sangat tinggi lah. Jadi dia cuma tinggalkan dengan satu pilihan saja yang ada, iaitu apa? Lahirkan baby tu. Dan Yik sangat-sangat takut kalau katakan rahsia ni terbongkar. Jadi apa yang dia buat? Dia buat apa saja yang dia mampu untuk berlakon macam tak ada apa-apa benda yang tengah berlaku depan semua orang. Dia pergi sekolah macam biasa, cuba sedaya upaya untuk sorok perut yang dia untuk cuba sorok perut dia yang semakin membesar tu. Dekat mana? Dekat bawah uniform sekolah sendiri. Dia tetap hadir pergi kelas, dia tetap belajar, dia mainkan peranan sebagai seorang budak sekolah yang normal, dan sepanjang dia terpaksa melalui segala perubahan fizikal dan hormon mengandung tu, pada bulan Mei 1995, Yik melahirkan seorang bayi perempuan yang sihat dekat dalam apartmen Cheng dekat Tiong Mun tu. Dia tersenyum tengok anak perempuan dia tu. Dan sumpah dia betul-betul keseorangan pada ketika tu. Cheng ada kat situ, tapi dia langsung tak peduli dengan apa-apa cara yang bermakna pun. Dia tak peduli langsung pasal benda ni. Dan dia tak nak pun anak tu. Dia sampai sanggup suruh Yik letak nama keluarga Yik sendiri dekat anak tu sebab dia langsung tak nak ada orang kata kaitan dengan darah daging dia. Jadi bayi tu dinamakan sebagai Yik Ying Wu. Dan Cheng bagi teman wanita dia ni satu pilihan. Tinggalkan bayi tu dekat luar hospital ataupun bela anak tu dekat rumah mak dia sendiri. Dekat rumah mak Yik tu sendirilah. Dan Yik merayu dekat mamat ni untuk benarkan dia bela anak tu dekat rumah Cheng. Kan? Dia tak nak yang orang kata mak ayah dia tahu yang dia dah beranak dan sebagainya. Lepas dah pujuk, Cheng setuju. Kan? Tapi dengan rasa berat hati lah. Dan daripada hari tu dan seterusnya, Yik ni dia ada satu rutin harian yang tersangat padat. Dia pergi sekolah waktu siang dan dia akan pergi ke apartmen Cheng pada waktu petang, di mana dia akan masak, kemas rumah, basuh baju dan jaga anak dia ni. Kemudian dia akan tinggalkan baby tu dengan Cheng dan dia akan balik ke rumah mak ayah dia pada waktu malam. Hari-hari itu rutin dia. Yang si Cheng pula, dia akan bagi nafkah yang paling minimum untuk isi rumah, dan keluar masuk apartmen tu sesuka hati dia je. Jadi bila anak dia ni dah berusia 6 bulan, Yik bagi tahu mak ayah dia yang dia nak pindah keluar sebabkan dia nak fokus pada pembelajaran dia. Jadi mak ayah dia ni pun yang jenisan tak tahu apa-apa, setuju je lah. Jadi dia dan Cheng mula tinggal bersama secara sepenuh masa. Dan masa itulah keadaan jadi orang kata semakin jahanam.
Cheng memang daripada dulu orang kata ada short temper, ada orang kata sifat panas baran. Tapi bila dekat dalam apartment tu, dengan keadaan yang tak ada kerja nak pergi dan juga tak ada siapa-siapa yang nak boleh kawal perangai dia ni, sifat bagan dia ni dan juga rasa sakit hati dia terus dilepaskan ke arah Yik dan juga baby diorang ni. Mula-mula tengking pasal benda-benda kecil je. Kemudian tengkingan tu bertukar menjadi lain pula. Dia dah mula kata dah mula pandai naik tangan. Si Yik ni pula kesian lah. Dia macam tadah je lah. Dia tadah je, dia tahan je. Sebabkan apa? Dia dah belajar. Kalau katakan dia melawan balik, mamat tu akan cuma lepaskan kemarahan tu dekat baby dia pula. Jadi sebagai seorang remaja yang terpaksa pikul tanggungjawab yang lebih besar daripada apa yang kebanyakan remaja lain terpaksa hadapi, dia hadap penderaan mamat tu. Dia diamkan diri dan dia pastikan urusan rumah tangga terus berjalan. Dan ini bukanlah kata nak kata yang Yik tak pernah cuba nak lari. Dia pernah cuba. Lebih daripada sekali. Tapi disebabkan orang kata networking kawan-kawan Cheng yang gangster ni ada kat merata tempat dekat bandar tu, dan setiap kali Yik jumpa tempat tinggal baru dan cuba untuk hilangkan diri, kawan-kawan Cheng akan dapat balik si Yik ni. Dan situasi dia ni macam orang kata dah tak ada harapan lah. Tapi di sebalik semua benda ni, kebijaksanaan Yik Po Man ni langsung tak hilang. Dia berjaya habiskan kursus persediaan dia sambil membesarkan anak dia. Dia ambil peperiksaan dekat kemasukan kolej. Dia lulus dengan markah yang cukup tinggi untuk layak dia masuk universiti. Jadi untuk satu detik yang singkat, dia nampak ada jalan keluar untuk hidup dia. Tapi dia ada anak umur setahun yang perlu dia besarkan. Ada pasangan yang tak nak kerja, dan dia sendiri tak ada duit. Jadi dia tak teruskan niat dia untuk belajar dekat universiti tu. Dia stay dekat situ. So, menjelang tahun 1998, Yik mula cipta detik-detik kebebasan kecil secara rahsia dekat dalam segala sekatan hidup yang dia ada ni. Dia tahu dia tak boleh nak tinggalkan Cheng. Dia dah belajar pasal benda tu. Tapi dia boleh rasa kehidupan tanpa mamat tu secara senyap-senyap, dalam cara yang Cheng sendiri tak tahu. Jadi pada malam amban tahun baru Cina tahun 1998, masa tu tengah tolong pakcik dia dekat satu tapak gerai lah. Dia kenal dengan seorang tukang cat yang bernama Lau Kuan Hua tadi tu. Dan kedua-duanya kemudian ada hubungan sudik pula. Jadi masa mereka luangkan masa bersama, benda tu rasa best, benda tu rasa ringan, rasa mudah. Dan itu adalah jenis hubungan yang Yik tak pernah rasa sebelum ni. Walau bagaimanapun, beberapa bulan kemudian dia tamatkan hubungan tu. Dia terlampau takut dengan apa yang Cheng akan buat kalau katakan Cheng dapat tahu pasal hubungan sulit dia dengan mamat tukang cat tu. Tapi dia dan juga mamat tu yang tukang cat ni kekal sebagai kawan. Jadi kemudian pada April 1998, Yik kenal dengan seorang lelaki yang bernama Shu Xiaohang. Shu Xiaohang. Kau susah betul nak sebut nama dia. Shu Xiaohang. Dan masa dia dan kakak dia tengah keluar shopping, masa tu dia kenal dengan mamat ni. Lelaki tu seorang yang lembut dan orang kata baik hati. Dan hubungan diorang ni berjalan dengan lancar, berjalan dengan stable. Dan dia mula buat pertama kalinya dalam tempoh bertahun-tahun tu berfikir secara serius untuk tinggalkan Cheng buat selama-lamanya. Selama ni dia pernah fikir, tapi dia macam fikir-fikir gitu-gitu je. Tapi this time, dia betul-betul nekat nak tinggalkan Cheng. Dan dia dah mula buat persiapan secara senyap-senyap. Dan Cheng perasan benda ni. Dia sentiasa perhatikan bini dia ni. Dia tengok cara bini dia berpakaian. Bila perempuan tu kata nak keluar dengan kawan, tapi dia tengok pakaian kau ni macam lain macam ni kan. Dan dia nampak cara bini dia mengelak daripada bertentang mata dengan dia bila diorang bercakap. Pergaduhan jadi makin kerap. Keganasan Cheng ni jadi makin dahsyat. Sampailah tiba pada malam 9 Februari 1999. Cheng pada ketiga tu tengah keluar lepak dengan Lau Chi Sing. Diorang tengah minum-minum, tengah bersembang bagai. Dan lama kelamaan topik berubah alih ataupun berubah kepada bini dia. Topik pasal bini dia pula. Dan Cheng bagi tahu Lau apa yang dia suspek, yang Yik ada curang dengan dia. Dan Lau pandang mamat tu dan bagi tahu dia sendiri pernah nampak dengan mata kepala dia sendiri yang Yik jalan dekat atas jalan ni dengan lelaki lain. Dan kedua-dua tu nampak macam rapat lain macam lah.
terlampau selesa. Ini orang kata macam ini bukan kawan biasa, ini dah macam lebih daripada seorang kawan. Si Lau ni bagi tahu Cheng lah. Jadi bila Cheng dengar benda ni, dia macam okey, dia balik rumah. Dia balik rumah sebabkan apa? Dia dah yakin betul-betul lah, dah yakin betul-betul yang bini dia ni dah curang dengan dia. Member dah tak boleh tahan. Jadi masa tu adalah awal pagi 10 Februari. Masa tu anak dia tu, anak si Yik ni, Wing Yu ni tengah tidur nyenyak. Jadi si Cheng ni tak buang masa. Dia terus pergi serang bini ni dengan kata-kata dulu. Dia maki, caci dan sebagainya. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu apa benda yang kawan dia nampak dan sebagainya. Dia bagi tahu semua. Dan dah tentu bila bini dia ni dalam keadaan takut, bini dia ni akan cuba untuk nafikan lah benda ni. Dia kata yang kau ni paranoid lah, kau ni gitulah, kau ni gini, macam-macam lah. Jadi si Cheng ni dah terus naik hantu. Dia belasah si Yip ni. Dia belasah. Dan apa yang berlaku selepas pada tu terjadi dengan sangat-sangat pantas. Jadi apa yang dia buat? Yip pada ketika tu dia bangun, dia capai apa benda yang dia ada dekat tangan pada ketika tu, dan dia pukul balik mamat tu. Tapi dia bukan pukul sekali, bertubi-tubi tanpa henti. Dia pukul mamat tu balik bertubi-tubi tanpa henti, dan didorong oleh satu perasaan dendam yang dah terpendam selama 4 tahun. Kau bayangkan. Setiap kesan lebam, setiap luka, setiap kali dia cuba lari dan mamat tu jejak dia balik, dia melepaskan geram dia ni. Dia pukul mamat Cheng ni sampaikan tumbang tak bangun-bangun. Darah-darah jangan cakap lah, dah memancut bagai semua, dah merebak semua dekat lantai rumah apa semua. Dan pemeriksaan forensik yang dijalankan kemudian mendapati tak ada satu pun luka tikaman yang membawa maut kepada si Cheng ni. Cheng Waiman ni sebenarnya mati disebabkan oleh jumlah kehilangan darah yang terlampau banyak akibat daripada luka-luka yang dia hadapi ni. Dia dah belasah mamat ni apa semua, perempuan ni dah belasah, dia berhenti, dia pandang husband dia ni yang dah terbujur kaku dekat atas lantai. Dan menurut pada orang yang rapat dengan dia, dia rasakan dua benda tu secara serentak pada ketika tu. Rasa sedih dan juga ada satu rasa perasaan lega yang teramat besar. Dia langsung tak perasan ada celah dekat pintu rumah tu. Dia langsung tak perasan pun. Dia langsung tak perasan yang anak perempuan dia, Wing Yu, tengah tengok segala-gala melalui celah pintu tu. Itu kesian. Masa dia belasah husband dia ni, anak dia dah terjaga dan anak dia tengok benda ni daripada celahan pintu ni. Jadi bila si Lau Chi Sing ni singgah datang dekat apartmen tu nak jumpa Cheng, Yik bagi tahu dia yang Cheng tak ada dan dia suruh dia balik. Ingatlah yang masa aku cakap tu, yang dia datang, Cheng ada ke tak? Dia kata Cheng tak ada, kau boleh balik. Lepas tu dia tutup pintu rumah. Betul kan? Kau ingat yang tu Yik berdiri dekat dalam apartmen tu dengan bau darah yang pekat, dengan Wing Yu ataupun anak dia dekat dalam bilik sebelah dengan mayat. Mayat dah tersadai dekat lantai. Dia tak boleh nak call polis. Kalau dia kena tangkap anak dia, siapa nak jaga? Jadi apa yang dia buat? Dia kena buat Cheng ni hilang daripada dunia tu. Dia pandang peti besi besar yang ada dekat dalam apartmen tu. Dia pandang mayat Cheng, kan? Mayat tu takkan muat kalau apa nak masuk, kalau macam tu je memang tak muat. Dan dia faham apa maksud benda tu. Tapi masa tu dah lewat malam, guys. Dan dia tak boleh nak buat apa-apa pun dengan tindakan terus pada malam tu, tak boleh. Jadi pada ketika tu dia tutup mayat tu dengan kain, pergi tidur dulu. Jadi keesokan paginya itu, dia bawa anak dia ni pergi ke sebuah restoran berdekatan untuk sarapan pagi. Dia dah makan, dia dah rasa tenang apa semua. Lepas tu dalam perjalanan balik ke rumah, dia singgah ke beberapa kedai untuk beli beg garam putih, beg besar garam putih. Logik dia sangat mudah. Garam boleh mengawet daging. Jadi kalau dia lumurkan mayat tu dengan garam, dia akan perlahankan kadar reputan badan tu ataupun reputan daging tu. Hilangkan bau busuk, dan orang kata dapat buy time lah untuk belikan dia sedikit masa lah. Dan pemikiran dia tak salah. Kalau ikutkan pada logik memang tak salah. Cuma dia tak faham betapa sikitnya masa yang ada sebenarnya, yang dia beli tu, kan? Dia beli masa untuk diri tu sikit sangat. Jadi dia belilah beberapa beg garam yang besar ni. Dia balik rumah, dia mulakan kerja. Dia kelar bahagian perut si Cheng ni. Bau busuk terus keluar masa tu, kan? Dan masa itulah dia sedar yang pisau rumah dia tu terlampau tumpul untuk
saki baki kerja-kerja yang perlu dia selesaikan. Dia potong, tengok pisau macam agak-agak tumpul apa segala macam ni, dia berhenti. Lepas tu dia telefon si Lau Kuan Hua ni, kawan dia tu, bukannya nak mengaku salah pun, tapi sebenarnya dia nak bagi tahu mamat tu yang dia perlukan bantuan untuk pindahkan barang kawan dia yang bernama Si Wei. Dalam perjalanan balik ke rumah, Yi ada sebut secara bersahaja yang dia ada terpatahkan pisau dan dia perlu beli pisau baru untuk potong ayam, dan juga ada kena beli gunting juga. Jadi mamat yang kata skandal dia dulu ni tak fikir bukan-bukan lah. Mamat ni yang tukang cat tu lah, dia tak fikir bukan-bukan lah pasal benda tu. Dia pun tolonglah si Yi ni belikan barang-barang dekat Tuan Moon. Lepas tu dia hantar Yi balik ke rumah dan dia terus belah. Yi masuk dalam rumah. Dan dalam tempoh beberapa jam, dia kerat-kerat Mamat Cheng ni. Mayat Cheng tu dia kerat-kerat. Dia potong tangan kiri dengan kaki kiri. Dia masukkan cebisan-cebisan daging dekat dalam plastik, dan benda-benda tu semua dia buang dekat dalam tong sampah yang berbeza dekat sekitar kawasan tu. Dia buang macam-macam tong sampah dia pakai, dia buang. Lepas tu dia sumbat baki mayat Cheng masuk ke dalam peti besi tadi tu, dan dia tuangkan garam. Satu beg demi satu beg dia tuang sampai mayat tu betul-betul tertanam dekat dalam garam putih tu. Dia tutup penutup peti tu dan dia simpan kat situ. Dan untuk beberapa hari dia tinggal dekat dalam apartmen tu bersama dengan peti besi yang berisi mayat. Dia masak ke, dia kemas rumah ke, dia jaga anak dia macam biasa, no hal. Dia jalani hidup dia seolah-olah macam tak ada sebarang mayat yang tengah mereput pun dekat dalam rumah tu. Jadi bau busuk tu kekal sama-sama pada mulanya tau. Cukup sama untuk orang fikir yang bau tu adalah benda lain yang lalu dekat kawasan koridor luar. Dan cukup samar sampailah ke hari bau tu dah tak boleh nak sorok lagi dah. Kau bayangkan, gila tak gila Mamat ni, Mina ni. Jadi semasa perbicaraan dijalankan, pihak pembelaan Yi berhujah berdasarkan fakta yang ada bahawa dia membunuh Cheng Waiman untuk pertahankan diri dia sendiri. Jadi selepas bertahun-tahun menjadi mangsa penderaan fizikal yang berterusan dengan dekat tangan Mamat tu, dalam konteks serangan yang dimulakan oleh Cheng tu sendiri, pihak pembelaan berhujah yang tindakan dia untuk kerat mayat dan juga sorok benda tu bukanlah orang kata sebab satu rancangan yang kejam ataupun licik, tapi benda tu didorong oleh rasa panik yang teramat sangat. Seorang ibu muda yang ketakutan memikirkan apa yang jadi pada anak dia kalau katakan dia kena tangkap dengan polis. Dan mahkamah akhirnya tidak menyabitkan dia dengan kesalahan membunuh. Jadi selepas 7 jam juri berbincang, juri pula mendapati bahawa dia bersalah atas tuduhan menyebabkan kematian tanpa niat atau lebih dikenali sebagai manslaughter, dan kerana menghalang pengebumian mayat secara sah di sisi undang-undang. Kan? Satu pengiktirafan bahawa apa yang berlaku pada 10 Februari itu bukanlah tindakan seorang pemangsa, tapi adalah satu tahap breaking point seorang manusia yang telah dipukul dan juga ditekan berkali-kali selama beberapa tahun. Dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Dan anak dia pula dihantar ke rumah anak yatim. Tahun demi tahun berlalu, dan alangkah bagusnya kalau aku boleh bagi update positif pasal hal ni. Tapi tak. Selepas beberapa ketika duduk dekat rumah anak yatim, anak ni telah diambil jaga oleh sebuah keluarga angkat yang tersangat sayangkan dia. Still, bila mak kandung dia dibebaskan daripada penjara pada tahun 2009, si anak dia ni terus pergi cari mak dia. Tapi Yip Poman tak nak mengaku pun itu anak dia, dan bagi tahu orang lain yang budak tu cuma saudara jauh yang dia tak nak ada kena-mengena pun. Dan bertahun-tahun kemudian, selepas terpaksa menghadapi penolakan daripada mak kandung sendiri, anak dia ni kantoi ditangkap polis sebab membawa dadah jenis metafetamin. Mak ayah angkat dia terus tulis surat kepada mahkamah minta ihsan dan juga belas kasihan. Dan anak tu sendiri ataupun Wing Yu tu sendiri ucapkan terima kasih kepada pihak polis sebab dapat tangkap dia sebelum dia sempat nak jahanamkan lagi banyak diri dia ni lah. Jadi guys, kes yang aku cover pada hari ni, tak ada siapa pun yang menang sebenarnya. Kenapa aku cakap macam tu?
Sebab si Cheng mati dekat lantai apartmen dia sendiri. Si Yip Poman pula kehilangan tempoh 1 dekad hidup dia dekat dalam penjara. Selepas zaman remaja dia dirampas oleh seseorang ataupun seorang lelaki yang ambil segala-gala yang dia sepatutnya boleh jadi dalam hidup. Dan Yip Wing Yu ataupun anak dia, yang masa tu cuma seorang budak kecil, masa dia menyaksikan kematian bapak dia sendiri, akhirnya terpaksa menghabiskan masa dalam penjara juga 5 tahun, hasil daripada rantaian peristiwa tragis yang bermula sebelum dia lahir kat dunia lagi. Jadi apa pendapat korang tentang kes ni sebenarnya? Patut ke Yip tu dipersalahkan 100% ataupun sistem keadilan masa tu yang gagal nak lindungi dia daripada awal? Cuba korang komen dekat bawah. Aku nak baca jugalah argument korang ni macam mana Dan aku rasa itu saja guys untuk hari ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Dan kita akan bedah lagi lah kes-kes yang pelik-pelik selepas ni. Assalamualaikum. Bye-bye.